Di lautan yang misteri, terdapat sejenis cacing raksasa yang lazat. Oh tidak, yang menakutkan. Ia mempunyai nama yang berkuasa, iaitu Raja Raksasa. Tetapi di lautan dalam, makhluk lain berpendapat, Liu, saya rasa Raja Raksasa itu, bukankah ia cuma serangga besar yang busuk? Kenapa ia dipanggil Raja? Memang betul, lihatlah ia. Tiada gigi, tiada otot. Satu-satu kelebihannya adalah menggunung diri menjadi bola dan bergolek pagi. Kau pun layak dipanggil Raja. Setiap hari ia hanya makan sedikit daging busuk. Jangan makan lagi. Saya beritahu kamu, mulai hari ini, saya adalah Raja di sini. Mulai sekarang, kamu makan di meja kanak-kanak. Dan nama kamu akan ditukar kepada cacing gulung. Kamu akan menyesal. Hah? Raja raksasa mungkin kelihatan lemah pada pandangan biasa. Tetapi apabila telah besar, ia boleh memburu jerung kecil seperti ikan anjing. Ia menggunakan kuku untuk mencengkam wajah jerung dengan erat. Dan kaki panjangnya menusuk kulit luar jerung. Akhirnya, ikan anjing itu dimakan olehnya. Ikan yang moralnya tak tinggi, tidak begitu sedap, tapi bolehlah juga dimakan. Raja, hiduplah Raja. Raja, nama itu memang sangat sesuai untuk anda. Hati-hati dengan tangga. Walaupun ia ganas, ia tidak dapat melarikan diri daripada mulut penggemar makanan. Beberapa restoran Jepun telah memperkenalkan hidangan cacing raksasa goreng. Rasanya seperti udang dan kentang goreng. Juga tidak terlalu buruk. Foodie, saya sangat berbudaya.